cetim, tão cheia de cor, silêncio que canta um sutil esplendor. Kita dekat rumah orang tua. Dekat mana? Rumah orang tua. Ya, mohon tu kat mana? Bukit Lara. Okey, apa kita nak buat? Nak suap makan? Satu dah ada bini. Okey. Lepas tu kita kena beramah dengan orang tua-tua yang lain. Apa? Kita kena beramah. Dengan elok. So, kita kena tolong lah. Tak tahu dah macam mana nak cakap. Okey. Hai je. Hello friend. Banyak boleh follow, like, share. Batuk. Eikä tätä voiko ämmät haittaa sillä kalaskolla ja sitä laittaa Di Puan Kuntung dengan kita wayang Kuntung yang keluar tudung. Puan Kuntung selaku Presiden Persatuan Pertubuhan Seni Gayung Satu Melaka sama dengan ahli jawatan kuasanya yang saya hormati Cik Muhammad Zaman bin sudi untuk hadir di Rumah Pertubuhan Kebajikan dan Warga Emas dalam kita menyantuni bapa-bapa, ibu-ibu kita yang berada di sini. Adik-adik yang saya hormati sekalian, ini merupakan satu contoh adik-adik yang mana kita jangan lalai dan alpa untuk menjaga ibu bapa kita. Cuba adik-adik bayangkan wajah-wajah yang hadir di hadapan saya ni merupakan mereka yang ada keluarga sebenarnya, tetapi telah diabaikan oleh anak-anak sendiri sehingga tak sanggup untuk menjaga mereka semua. Maka dengan itu, kehadiran adik-adik di sini merupakan satu contoh untuk adik-adik melihat, menilai dan meneliti tentang diri kita sendiri. Apakah yang perlu kita lakukan untuk ibu bapa kita? Adakah adik-adik nak lihat ibu bapa adik-adik berada di sini, atau adik-adik nak melihat ibu bapa adik-adik berada di rumah adik-adik sendiri? Kerana bagi saya, inilah tugas dan tanggungjawab kita selaku anak yang perlu kita langsaikan. Kerana seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tahu lagi boleh menjaga ibunya adik-adik. Jadi maka dengan itu, kehadiran adik-adik di sini memang bertepatan sekali. Untuk kami Barisan Ahli Jawatan Kuasa yang diketuai oleh Cik Kamal bersama-sama dengan Barisan Ahli Jawatan Kuasa lain menerima kehadiran adik-adik di sini. Di sini yang diabaikan, yang tak dipedulikan oleh anak-anak mereka. Adakah adik-adik nak melihat ibu bapa adik-adik berada di sini? Mengapa Puan Kuntung bawa adik-adik ke sini? Banyak tempat-tempat lain yang dia boleh bawa adik-adik. Kenapa dia pilih untuk berada di rumah, di Pertubuhan Warga Emas? Adik-adik cuba bayangkan, wajah-wajah yang ada di sini merupakan wajah-wajah ibu bapa adik-adik. Adakah adik-adik nak lihat wajah-wajah ibu bapa adik-adik berada di sini? Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Kamal, daripada JKM, kerana menerimalah kunjungan kami. Dan saya pun sebenarnya asal daripada anak-anak ni
dia dapatlah satu pengajaran apabila mereka datang ke sini, sebab mereka pun kebanyakannya yang memang ada ayah dan ibu, dan Datuk faham Datuk anak-anak zaman sekarang ni kita cakap A, dia cakap B. Boleh menjatuh ada ni. Ya tak perlu, aku salah seorang. Kadang-kadang kita cakap D, dia tambah E. Jadi kita nak diorang ni semua dapat kesedaran lah bila diorang datang sini tengok mak ayah saya. Sebenarnya bila tadi Datuk sebut pun saya rasa sebab saya pun alhamdulillah mak ada lagi, ayah ada lagi. Jadi saya harap adik-adik semua dapatlah sesuatu dekat sini. Boleh? Boleh tak? Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka. Dia dah setahun lebih kat sini. Sebelum ni memang stay sini juga. Saya kerja bank. Saya kerja bank. Saya kerja Maybank. So bila minta ke sini berhentilah kerja apa semua, fokus kat sini. Jadi kalau apa pun terjadi pada diri saya, siapa nak peduli kan? Jom kita interview Atuk-atuk. Jom. Di sini bukan ada Melayu je. Ada Cina. Sebelum ni agak mana agak? Keluar aku dah jam 4 sewa. Tengok, jangan terpukul-pukul. Tengok orang jalan-jalan. KKL untuk orang-orang tua yang sini. Saya kontak itu. Susah ke jaga atuk-atuk di sini? Saya tak jaga. Saya ada lagi orang. Orang jaga diri seorang kecil. Dia tak ada anak. Kahwin pun tak ada anak, satu waris lah. Esok nama saya right. So kita kalau ada apa-apa, kita ada buat sendiri. Kita tahu. Dia tulis. Oh betul. Dia awak. Hari ni kita nak buat silat. golongan 31. Golongan 31. Okey.
Duduk kat sana nanti. Angkat nama apa tadi Angkat? Ha? Go. Angkat go dengan Angkat Fu untuk persembahan Tai Chi dan Kung Fu. InsyaAllah untuk buat Tuan Kamal, insyaAllah kita akan ada lagi lah repeat kita ulangan kita punya lawatan kat sini. Sonok kat sini. Okey. Okay, nanti skill kita pun kita kena jaga. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, dah jumpa balik. Datuk-datuk kata kami minta izin, minta diri dulu. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Boleh? Bagi satu tepukan kepada Runsing yang menerima kita. Menerima kehadiran kami kepada Allah. Terima kasih banyak. Siapa kita? Oroki nakal